Sakit saraf dekat punggung macam kena renjatan elektrik ni sebenarnya senang je nak lega. Tapi ramai orang abaikan sebab masih boleh tahan. Tapi sebenarnya bila mula sengal-sengal sikit kat punggung, pinggang rasa berat nak bongkok, nak tunduk, duduk lama rasa tak selesa. Itu kita panggil saraf kat punggung rosak yang namanya saraf skiatika. Sakit saraf skiatika ni bukan sakit yang luka berdarah, tapi dia rampas rutin hidup kita secara perlahan. Nak berjalan, solat, tidur pun terseksa. Dia bukan macam lenguh biasa, tapi bisa dia sampai ada kes lumpuh sebelah badan akibat masalah skiatika ni. Bagi yang tak tahu sakit saraf skiatika ni, dia sakit sebelah kaki sahaja. Mula-mula akan sakit di ekor punggung, membawa ke paha dan betis. Sampai tahap nak berjalan 5 langkah pun seksa. Naik tangga pun tak mampu. Kadang rasa macam renjatan elektrik menyucuk dalam kaki. Kadang tengah tidur pun kaki tiba-tiba mengkarung macam kena tarik urat. Sakit ni bukan kat orang berumur je. Orang muda yang kerja duduk di pejabat pun boleh kena. Wanita hamil pun boleh kena. Malah orang lelaki yang suka letak dompet kat poket belakang seluar pun boleh kena. Tapi tak ramai orang faham. Kadang orang kata kita mengadah, pemalas. Sebab tu ramai kena kecam. Lagi sedih, ramai dah habis duit pergi urut, sapu minyak panas, cucuk ubat tahan sakit. Tapi kejap okey, lepas tu datang balik. Sampailah seorang pakcik ni share dengan aku pasal herba dalam kapsul seketika ni. Dalam dia ada gabungan dama merah, getah kemenyan India dan daun pegaga yang ramai guna sebagai ikhtiar untuk bantu legakan